Tunggu dan lihatlah nanti, insyaAllah. Satu kejutan lah tu. Satu kejutan insyaAllah dalam masa terdekat, insyaAllah. Saya pun dapat berita yang agak baik sekejap tadi daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau mengatakan bahawa insyaAllah ada sinar dan kita akan cuba cari jalan macam mana untuk kita selamatkan pasukan Negeri Kedah ini. Untuk menyelamatkan pasukan bola Kedah ni, dia tak semesti melalui satu jalur saja, melalui KDFC. KDFC ni dah milik swasta. Kan kalau nak beli kena berunding dengan tuan punya dia lah. Kan. Tapi kita akan ada cara lain kan untuk macam mana kita nak mengembalikan kegemilangan itu. Tak semestinya melalui KDFC. Kan. Selagi orang kata apa, hayat dikandung badan, anak Kedah tidak akan membiarkan pasukan Kedah ini terabai. Dan ianya memerlukan sokongan daripada semua pihak. Macam saya sebut tadi, kalau Liverpool, penyokong Liverpool boleh bersama ketika jatuh dan bangunnya pasukan mereka, kenapa tidak hijau kuning? Kita juga sepatutnya boleh jatuh dan bangun bersama dengan pasukan kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam hijau kuning, salam perpaduan. Alhamdulillah pada malam ini kita berjaya menganjurkan Majlis Hari Raya Aidilfitri, NGO, Badan Bukan Kerajaan bersama dengan penyokong hijau kuning, bekas-bekas pemain dan legenda bola sepak Negeri Kedah. Kita ada bersama dengan kita pada malam ini bekas jurulatih, bekas ketua jurulatih yang telah berjaya mengangkat Kedah satu ketika dulu menjadi antara gergasi bola sepak negara. Kita ada pemain-pemain yang telah berjaya menjulang Piala Malaysia, Piala FA, Piala Liga. Dan ini adalah mereka-mereka yang boleh dikatakan sebagai hero yang sudah tidak didendangkan lagi. Kan? Tetapi inilah dia wajah-wajah yang telah pernah mengangkat kedudukan Kedah sebagai antara pasukan yang disegani oleh seluruh negara, pasukan-pasukan lain di Liga Malaysia. Majlis sambutan ini adalah anjuran bersama. Kita ada lebih 10 NGO yang bergabung untuk kita anjurkan program ini bersama dengan kelab penyokong hijau kuning dan juga bekas pemain. Dan objektif utama penganjuran program kita pada malam ini adalah untuk kita menyatakan keprihatinan bersama mewakili seluruh rakyat Negeri Kedah tentang nasib dan hala tuju pasukan bola sepak Kedah. Kita ada dua keadaan. Satu, bekas-bekas pemain yang menjadi legenda negeri Kedah yang semakin dilupakan. Dan kedua adalah pemain yang sedang bermain pada ketika ini dalam liga yang juga terabai nasib mereka dengan gaji yang tak dibayar, setahun tak bayar gaji. Kan ada sampai pemain baru ni bila habis saja tamat liga, dia terpaksa balik ke negara dia dalam keadaan tak ada duit. Tuan-tuan bayangkan, negeri kita sangat memalukan Kedah dan juga rakyat Negeri Kedah. Tapi apakan daya, itu yang berlaku dan ianya telah pun berlaku. InsyaAllah kita akan cuba. Saya pun dapat berita yang agak baik sekejap tadi daripada Datuk Seri Saifuddin Nasution. Beliau mengatakan bahawa insyaAllah ada sinar dan kita akan cuba cari jalan macam mana untuk kita selamatkan pasukan Negeri Kedah ini dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Dan sekaligus kita penganjuran ini juga untuk kita nak membina dan menyemarakkan semangat kegemilangan pasukan Negeri Kedah. Kita nak kembalikan ingatan rakyat Negeri Kedah bahawa pasukan Negeri Kedah belum lagi terkubur. Kan? Bahawa masih ada lagi insan-insan yang prihatin dengan pasukan ini. Dan insya-Allah kita akan cuba sedaya upaya kita. Selagi orang kata apa, hayat dikandung badan, anak Kedah tidak akan membiarkan pasukan Kedah ini terabai. Dan ianya memerlukan sokongan daripada semua pihak. Ini bukan soal politik, ini bukan soal kelompok tertentu, tetapi ini adalah soal nasib dan masa depan pasukan Negeri Kedah yang membawa nama Negeri Kedah. Jadi saya dengar tadi Datuk Ahmad Syafiee pun menyatakan kerisauan beliau terhadap pasukan dan nasib masa depan pasukan Negeri Kedah. Maka sebab itu saya rasa penganjuran kita pada malam ini
sangat bertepatan dengan semangat Syawal, Aidilfitri. Kita nak mengajak seluruh rakyat negeri Kedah untuk bersama dengan NGO-NGO ini untuk kita kembalikan kegemilangan pasukan negeri Kedah. Macam saya sebut tadi, kalau Liverpool, penyokong Liverpool boleh bersama ketika jatuh dan bangunnya pasukan mereka, kenapa tidak hijau kuning? Kita juga sepatutnya boleh jatuh dan bangun bersama dengan pasukan kita. Dan insya-Allah saya penuh yakin, andai kata rakyat negeri Kedah terus memberikan sokongan kepada kita, NGO-NGO yang akan mencari jalan untuk menyelamatkan pasukan ini, insya-Allah saya yakin pihak daripada luar juga akan boleh turut bersama dengan kita. Jadi itu saja sidang media kita. Kalau ada sebarang soalan daripada pihak media. Terima kasih. Datuk, soalan Datuk. Ya. Kita tahu Kedah memerlukan penaja ataupun Ya. orang yang ingin membeli saham dalam KDFC itu sendiri. Adakah sinar di ujung terowong itu mungkin satu pembelian ataupun pemilikan baru? Saya tak nak menyatakan bahawa ada pihak berminat. Saya dengar ada beberapa pihak yang berminat. Tetapi ini benda dah jadi hak milik swasta. Jadi kita tak boleh nak campur urusan KDAFC sebenarnya. Dan pada saya, untuk menyelamatkan pasukan bola Kedah ni, dia tak semesti melalui satu jalur saja. Melalui KDAFC. KDAFC ni dah milik swasta. Kan, kalau nak beli, kena berunding dengan tuan punya dia lah. Kan? Tapi kita kan ada cara lain, kan, untuk macam mana kita nak mengembalikan kegemilangan itu. Tak semestinya melalui KDFC. Kan? Itu je saya boleh bagi tahu setakat ni. Saya tak boleh nak cerita lebih. Tunggu dan lihatlah nanti. InsyaAllah. Satu kejutan lah tu. Satu kejutan insyaAllah. Dalam masa terdekat. InsyaAllah. Kalau ada lain? Ada soalan? Datuk, pelibatan bekas-bekas pemain pula macam mana mungkin dari segi NGO ada perhubungan yang baik dengan bekas-bekas pemain? Sebab kita, Datuk Farizul bersama dengan kita, beliau adalah bekas pemain dan bekas kapten pasukan pun, kan. Dan insya-Allah beliau dengan tim yang dulu masih lagi, Allah mana yang sihat lah, kan, akan memberikan idea macam mana kita nak menggerakkan pasukan ini. Dan saya rasa kita tak ada masalah langsung dengan bekas pemain, bahkan juga bekas jurulatih. InsyaAllah saya rasa mereka akan bagi sokongan yang sepenuhnya kalau ada pihak yang berhasrat untuk nak kembalikan pasukan hijau kuning ini. Sokongan untuk membangunkan bola sepak Kedah ni bukan hanya di atas kepimpinan saja, tapi juga bekas-bekas pemain juga terlibat, betul kan? Sudah tentu. Sama-sama. Sudah tentu. Satu padulah. Ya. Terutama sekali kelab penyokong. Kelab penyokong. Maknanya kalau game ada tapi penyokong tak main stadium, tak guna duit lah orang kata. Kan? Pasal apa? Kita kat situ saja. Kita bukan macam Liga Inggeris ataupun Liga Spanyol, kan? Ataupun liga-liga lain di Eropah, kan? Yang mana tajaan yang begitu besar dan juga dia punya liputan yang luas. Kita ni liga kita kecil, kan? Jadi kita pun tak boleh nak jual pun liga kita dekat dunia luar, kan? So apa yang kita boleh buat ialah kita perlukan domestic support tu, local support. Maknanya penyokong, kelab-kelab penyokong. Sebab tu malam ni kita cuba panggil seramai mungkin kelab penyokong untuk main. Jadi bila kita nampak sambutan yang begini meriah pada malam ni, saya yakin kita boleh gerakkan kembali kelab penyokong. Kita ada Presiden Kepak yang pertama, Datuk Nasir pun ada bersama dengan kita. Dan insya-Allah pengalaman beliau, saya rasa beliau boleh bantu macam mana kita nak gerakkan kembali, hidupkan kembali kelab penyokong hijau kuning tu. Kerisauan sekarang penyokong risau akan nasib pasukan Kedah untuk kekal berada di dalam Liga Super lah. Ya. Jadi itu yang merisaukan penyokong Datuk. Mungkin usaha ni adalah menjurus pada untuk mengekalkan pasukan Kedah di Liga. Baik, dia kalau nak mengekalkan, sebab kita tertakluk kepada MFL punya peraturan, kan, kita tak boleh nak pandai-pandai begitu, kan. Jadi kalau MFL meletakkan syarat mesti menyelesaikan segala hutang piutang, menyelesaikan berapa
syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh MFL kena dipenuhi. Jadi kalau syarikat KDFC tak mampu untuk selesaikan, maka kita tak boleh nak buat apa-apa. Kan? Kecuali kerajaan negeri lah. Kalau kerajaan negeri nak bantu, kalau kerajaan tak nak bantu dan kita kena cari jalan lain lah. Kan? Saya, saudara Farizul dan beberapa pihak lain, insya-Allah kita ada jalan lah, tapi bukan dengan apa yang ada sekarang lah. Kalau yang ada sekarang ni memang, kecuali kalau KDFC esok dia main serah diri, dia kata hampa ambil lah, buat laporan apa patut, itu cerita lain kan. Tapi kalau dia mau lah, tapi kalau dia nak berkeras untuk nak mempertahankan dan kita tak boleh nak buat apa, maknanya dia boleh selesai lah. Hopefully dia boleh selesai kan. Saya pun baru ni ada juga berbincang dengan Tan Sri Daud. So dia kata dia tengah usahakan, of course dia struggling lah, tapi kita pun tak boleh nak bantu lebih sebab amount dia tu terlalu besar kan, amount dia terlalu besar. Jadi insya-Allah saya harap dia boleh selesaikan, kita sama-sama doakan. Kalau dia boleh selesaikan, kita akan bagi support, sokongan moral yang sepenuhnya kepada pasukan Kedah. Boleh bagi pesanan ringkas kepada penyokong yang mungkin untuk tumbuh apa yang penting ni. Saya ingat boleh bagi kepada bekas pemain lakot, mungkin daripada nak cakap. Sudah, Datuk. Pada khusus kepada penyokong. Saya rasa penyokong hijau kuning ni dia tak akan lari mana-mana pun. Walaupun kita tengok keadaan yang sekarang ni, keadaan tim belum ada kata muktamad, tapi harapan dia besar kemungkinan yang kita berkeyakinan penuh pada kami untuk dapatkan balik semula, untuk jayakan untuk musim depan kan, insya-Allah. Saya sependapat dengan Datuk Rom, di mana kami sentiasa berusaha untuk menjayakan hasil daripada kami perbincangan itu adalah insya-Allah kita akan umum kemudian hari lah. Tak boleh nak kata sekarang ni tu sebab kita belum ambil kata putus dengan Tan Sri, belum tamat. Nak bagi statement pun takut juga kan. InsyaAllah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih kepada media. Sila terus duduk makan. Cakap pun cuba. Lagi salah cakap pun masalah. Ya, itu dia selesai tadi. Apa nak pernah tengok pelam ini, dia pelam tu Faruk ni sama dah. Ni Manjaman ni dia legend ni ada Manjaman. Alhamdulillah bagus tu ada. Ya, Manjaman pun ada. Okey, dah kita ambil. Okey. Angkat tangan, semangat. Semangat hijau kuning. 1 2 3. Alright, insyaAllah. Sekianlah tuan-tuan, Jamuan Raya Majlis Aidilfitri NGO bersama penyokong dan bekas pemain Kedah. Kampung, pemilihan kicau kampung, banyak lagi makanan tu ada. Boleh mai.